Yelah, kita rasa puas dengan puas, apa yang kita puas buat. satu. Dan satu lagi, kenapa kita cakap macam kau cakap tadi lah, lawak yang tak ada manfaat, lawak apa semua, mungkin bagi setengah orang tak ada manfaat, tapi ada manfaat bagi sekelompok orang ini. Betul. Dan aku pun nak tegur ya, ada yang kata lawak ni lawak bodoh. Ni lawak bodoh. Sebenarnya tak ada istilah lawak tu pandai ataupun lawak bodoh. Lawak subjektif. Engkau gelak, maksudnya dia lawak lah. Contoh macam zaman Charlie Chaplin dulu. Kita nampak ada yang kata lawak ni bodoh, jatuh berpam. Tapi ada orang suka. Orang suka, orang gelak. Dia tak bukan istilah lawak bodoh. Penerimaan anda semua mungkin ini lawak bodoh, ini tidak. Mr. Bean. Kau ingat berapa bijak Mr. Bean? Coach, Rowan Atkinson. Tarikh lahir sama dengan aku, 9 bulan 1. Oh, yeah. Rowan Atkinson. Berapa punya bijak. Kan? Ini adalah lawak, dan orang kata laughter is the best medicine. Yeah. Wah. So, inilah sikit kita boleh kongsikan tentang komedi dan juga Tamasya Komedi Rakyat ni. Haraplah dapat membangun dan merancakkan kembali industri komedi tanah air bersama dengan sobat-sobat yang lain. Dan minta maaf juga kalau ada yang kita tak jemput je.